Okey, sekarang giliran Uncle untuk buat test drive. Yes. So kita tengok ini dia punya kunci kunci dia MG Cyberster. So guys, I'm not going to do this in English and BM, so I'm going to do it dual language because we are short of time. Comes with a Pirelli P027540 19 tires at the back. What are the tires at the front? Also the same size, 245. Oh no, the front is 45. That's a weird combination. 245, 45 R19 at the front. 275, sorry, the back tires are 275, correct, 275 40 R19. So yeah, that's the correct, sorry, I overlooked. So the door opens quite wide. Can I go in comfortably? Let's try. So my hands are here. Let's try to see whether this is the way to get into your sports car. Your butt in first. Bro, can off the music, bro? Oh, can. Okay, one touch of the button, you're muted. So check it out. You got forged carbon with dual cup holders. Okay, so now we're gonna close the door. Car comes with a Bose speakers. Bose speakers. How many? 8 speakers. Yes, 8 speaker. Where the hell they put 8 speakers in such a small cockpit? Can try to close. Okay, one press of this button closes your door. Let me try to move the seat as low as okay. So the seat is very low. Okay, seat driver boleh diturunkan dengan banyak. Seat sebelah penumpang tadi kenapa tak boleh? Mungkin Uncle sudah pendek. Okay. So ini dia punya steering, kita tengok. Oi. Ada tempat letak phone, ada satu slot letak phone. 2 cup holder. Uncle akan letak cermin mata di sini. Bawa dengan cermin tak ada cermin mata, lebih selamat. So ini belakang tak berapa nampak, tapi tak apa, ini kita spot. Ada 3 screen korang boleh nampak. Sebelah kiri radio. What other things can I put here? Other things. Ada like radio only. Oh, radio. For Okay. navigation. Okay, navigation dan calling also can. okay, radio, navigation dan phone lah. 3. Ini dia punya tengah. So tengah tak berapa nampak. Dia ada speedometer, bateri ada 80%, boleh pergi 370 km. What is the range of this car? Battery for range? the railway drive, the battery range is 450. Okay, yang ini 450 Uncle adjust seat dulu. Kaki Uncle pendek rupanya. Okay, right side, what can you put here? Energy consumption, yes, charging, vehicle to load. And you can change the setting. Okay. Dalam Change setting pun. either the brightness, you can change the brightness, the language. Okay, put maximum brightness please. Okay. Tak nampak lah, video tak nampak lah. Okay, 100, 100. The wireless network also Okay, have. come let me do please. Okay. Okay. Hotspot So also have. boleh tengok anda boleh buat hotspot kereta, bahasa, anda boleh buat apa lagi? Volume, okay, boleh multimedia, phone volume, navigation, sound setting. The sound setting have the special. Okay, dia punya Bose lah. Okay, Yeah, it's alright. Yeah. No worry, it's alright. Okay. And then ada Bluetooth, and then ada general. So itu dia. Kita nak rasa kereta saja. Di sini kita boleh tengok dia punya display. What can you display? Display sini boleh adjust aircon lah. Ada 11. Okay. Paling high 11. Okay, fan speed 11 paling tinggi. Kita boleh adjust the driving mode. Okay, dia ada seat ventilation. Di driving mode comfort atau sport atau super sport kat sini. Oh, okay. Okay, just tekan aja. Okay, just give me normal comfort. Okay, nah. Okay, kata okay. Okay. So, okay lah, jom lah. Jangan buang masa lagi lah. Kita jalan So drive, I just push down. Ya, pull up. Oh, pull up. Okay, Yes. kau kena tarik Tarik kalau boleh nampak. So jom, kita pergi. So tak ada handbrake lah. Handbrake akan disengage. Yes, ya, auto Auto off. Yes, dia auto. Okay. Dia punya steering ada bahagian yang ini Ini bahagian aluminium. What material is this? Do you know? Leather. No, this. Oh, this I don't know. But Okay, rasa macam plastik lah. ya, dah sebab plastik lah. Tapi itu information dah tak tulis lah. Okay. Rasa macam plastik. Okay. Impresi pertama kita jalan dengan perlahan. Kereta ada rasa okay, jalan yang tidak
rata. Kita jalan sikit lagi sebelum Angka bagi komen. Now is some comfort Yes, no, Okay, sekarang mode comfort ini paling selesa sekali. So kalau kita bandingkan dengan kereta sport korang jangan ingat ini kereta sedan, ini bukan Toyota Altis ataupun Toyota Vios. Ini ialah kereta sport. So kita memang I just go one round je. That's fine. Okay, kita tengok kuasa. Kita test kuasa dulu. Just dalam comfort mode lah ini. Ini comfort mode sudah cukup lah. Sudah cukup. Sudah cukup lah. Oh. Dah laju. Okay, kita ambil corner, brake sangat responsif, steering pun agak responsif. Oh, gila. Okay. So dari segi kuasa dia tidak kurang daripada Porsche 911 lah. Angka berdasarkan daripada pengalaman angka, kereta angka Porsche 911, 997, kereta yang agak lama, tetapi dari segi kuasa kalau nak lawan Audi TT pun yang ini menang lah. Dia punya responsif, tak ada turbo lag. Can we turn down the aircon a bit, please? Okay, aircon terlalu bising. Okay. So ini ialah garisan kuning garisan kuning. Okay, kita ambil corner. Tajam. Woo! Dia rasa sangat stable ni. Dia punya cornering responsif, tajam dan sangat mantap lah. Dari segi steering feel. Okay. So kita nak bandingkan kereta ni dengan kereta sport yang tradisional seperti Audi TT dan Porsche 911 Dari segi power, dari segi pickup, ini comfort mode tau. Can we change to sport? Can. Is there a limitation where certain speed you cannot change or you just can press and change? You just can press and change. Okay, kita dalam sport mode sekarang. Okay. Kita rasa dia punya throttle response sudah lain lebih sensitif. Yes. Dan kuasa datang dengan lebih cepat. Apa yang Angka suka ialah dari segi EV dia punya kuasa tidak terenjut-enjut. Dia punya kuasa sangat fluid, sangat lancar. Ambil corner lagi kita ini pusing-pusing je lah. Satu Datuk Palembang kita pusing. Tengok. Oh. Okay, sini tempat. Wow, gila boy. Wow. Okay. Untuk 300,000 dapatkah anda sebuah kenderaan ataupun jentera yang dapat melonjak dengan begitu cepat dan begitu lancar? Jawabnya tidaklah, tidak. Kalau anda beli Porsche 911 pun Porsche 911 pun dia boleh memberi rasa yang sebegini, tapi ada satu barang yang dia tak boleh beri ialah dia tak ada turbo lag. Yang ini tak ada turbo lag. So kalau anda seorang benar-benar yang seperti kita katakan speed crazy ataupun anda speed devil dia punya rasa lonjakan yang tiada turbo lag tu yang memberi satu macam mana kita sudah hilang pertimbangan tau masa kau bawa kereta macam tu. Oh, dia punya respon. Tengok meter sekarang boleh nampak. Meter pun cantik, design pun cantik. So untuk 300,000 kalau anda nak beli sebuah kereta yang boleh simpan mungkin ini dia ada pedal shifters. Nanti Angka buat walk around untuk kereta ni. Okey, Angka belum tekan butang super sport lagi tau. Belum tekan butang super sport lagi. Kalau tekan butang super sport lagilah. Okay, kita cuba. How many seconds do I have after I press super sport? 5 seconds. 5 seconds. For the acceleration. Okay, sekejap. Angka off balik. Sekarang tak boleh. Kita nak keluar. Nanti masuk longkang. Okay, 5 saat Kita tengok Axia di depan lebih kurang 150 meter. Wow. Oh, gila boy. Gila boy. Ini dalam super sport Angka pun belum tekan habis tau. Mungkin 30% pedal saja. Oh. Okay, so dari segi handling, kalau kita datang ke jalan yang tidak rata kita boleh rasa sedikit lah, tapi itu tak kisah dah sebab ini ialah kereta sport. So kalau kita bandingkan dengan Audi TT dengan Porsche 911 yang sekarang, kehalusan
suspensi mungkin tidak begitu halus berbanding kereta-kereta Eropah, tetapi sudah memadai. Pada harga ini kita boleh katakan pas dengan A lah, grade A. So kita memang sangat-sangat teruja sebab untuk 300,000 anda boleh dapat daya kuasa sebegini. Kau bawa macam hantu pelesik, kereta pun tak kurang cantik daripada apa-apa. So maka satu saja, orang MG Malaysia dari segi marketing, korang tidur ke? Okay, kalau korang nak konsultasi, call uncle lah. Korang memang sembab lah dari segi marketing. So kalau orang marketing yang tengok video uncle, janganlah ban uncle daripada MG. Okay, so sebuah kenderaan, sebuah jentera yang sangat-sangat memadai lah pada harga yang ini, dari segi kuasa. So kalau anda memang seorang pencinta kereta sports car, mungkin boleh datang untuk buat test drive, dan anda mungkin akan jatuh cinta lah. Uncle sudah tua, nasib baik. Kalau tak ada, kalau sekarang Uncle 25 tahun, mampus Uncle beli kereta ni. Dari segi steering, dia punya steering agak tebal seperti BMW M Sport punya steering. Dari rasa tebal dia lah. So kereta tak ada apa-apa. Uncle cuba, Uncle try dia punya pedal. Oh, boleh, ada. Okay, so anda kena bawa kereta EV dengan berhemah lah. Tapi dia punya power delivery, selalu kadang-kadang kereta EV kita akan dapat rasa di mana terenjut-enjut sebab kereta EV terlalu berkuasa. Tapi throttle control dan throttle calibration kereta ini sangat-sangat mantap, di mana bila kita tekan saja dia jalan dengan lancar. So anda tak rasa tersedak-sedak ataupun terkejut-kejut. Alright, so itu dia test drive kita untuk Cyberster pada harga 300,000. Adakah kita beli kereta ini atau tidak? Kalau anda kaya, second value bukan satu konsiderasi anda hanya bawa gila macam ni. Okey, ini ialah satu barang yang anda terpaksa datang untuk merasai sendirilah. Anda tak boleh dapat tengok rasa daripada video dan daripada komentari uncle. Anda hanya dapat rasai bila anda datang sendiri. Okay, very nice car. Okay, tengok kamera ada kecil sikit, tapi tak apalah, asalkan ada kamera daripada tak ada kamera. Ini kereta sports car. Kalau anda bawa Lamborghini, macam mana nak reverse? Anda kena buka pintu, menoleh kepala ke belakang. Kalau dah 50 tahun macam uncle, mesti sakit pinggang. Okay, so ini dia bagi modern teknologi, anda boleh tengok dengan baik dan cantik lah. So senang untuk mengendali kereta ini, membawa, dan dia bagi inovasi dan teknologi yang baru. Dari segi steering feel sangat-sangat cantik, almost quite direct berbanding dengan kereta-kereta seperti Porsche, seperti mungkin BMW ataupun Volkswagen. Dia punya respons kurang sedikit, tapi tak ada banyak review yang dapat membezakan. So ini kena ingat, pada harga 300,000 anda dapat sebuah sports car yang begitu cantik. Hampir kita bagi, kalau bagi markah 80 lebih untuk dia punya steering feel, berbanding kereta-kereta Eropah, brand-brand Porsche, brand-brand Audi TT yang sudah sangat-sangat matang di dalam bidang kereta sport. So ini pun dikirakan A lah, dia pas. Kena ingat kita banding dari segi harga dan kualiti barang. Bukan jangan kau cakap Porsche lebih baik, kau beli Porsche lah. 911 berapa harga? 1 juta. So ini pada harga 30% daripada 1 juta sudah sangat-sangat baik. Okay, so tengok last ini screen dia. Dapat tengok aircon, dapat tengok launch control. Dia pun ada launch mode. Ya, ada seating, boleh adjust. Boleh adjust tempat duduk anda. Lightning pun ada. Okay. Ambient light pun ada. Kalau kat malam, you tak akan rasa bosan ni. Okay. Ada ambient light. How many colours? I'm testing you lah. Banyak lah. Banyak colour lah. Banyak colour, macam rainbow nya. Macam rainbow, okay. Macam rainbow lebih daripada yang diperlukan lah. Yes. So ini kunci dia sekali lagi. MG The Roaring Raindrop. Okay, sayang marketing lemah. Kalau marketing dia kuat, kereta ni sudah banyak on the road dah. Pada harga 300,000, orang Malaysia di Monkiara, Bangsa dan mungkin
tempat orang kaya semua dah beli dah kita ni What is this button for, bro? For the adjust the steering. Oh, apa dah? For adjust the ringan atau berat. Okay, kita boleh adjust steering. Release EPB to activate ACC. Okay, dia pun ada ACC. Yes, this is semua MG Pilot, semua safety feature ada. Okay, so ADAS what 2.5? Like this. Okay, bahagian ini ada apa? Kita tengok Okay. Wanita senang. Hello. Apa Apa khabar? Okay, ada lampu lagi. Yang kecil lah. Ini memang sun visor yang kita spot lah sebab bumbung dia boleh buka. So bumbung dia boleh buka, dia kecil lah. Got glove box or not? Okay, kita tengok ruangan glove box. Tekan. Dia pun tak tahu. Kita baru sampai semalam tak boleh salahkan dia. Sampai semalam. So ada fail agak besar lah. Okay, so korang yang nak beli kereta, nak tengok kereta, kita ada 2 hari ni di Melaka. Ini ialah Eric tengoklah. Hi Eric. Okay, tengok Eric, Uncle akan bagi nombor phone dia kat bawah. Korang boleh call dia, nak datang test drive, nak datang tengok. So Uncle akan membantu MG. Uncle akan up video malam ini untuk dia orang. Okay, so jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Tengok video walk around nanti. Bye bye.